Boleh? Ya, ini. So the provenance is inside there. 哎呀，有人这样照片已经不要好看。有几个？让你看了都看一看。厚一点。Nampak silau. Yang bawah silau. So sekarang yang kat depan saya ni adalah The Palace Museum. Actually saya dah salah jalan. This one untuk exit only. Kita masuk dalam dah tahu apa. Saya kena pusing. Transit dia pusing tu. Yeah. So sekarang ni kena pusing masuk daripada Dongshua Gate sepatutnya. So entrance of the Palace Museum. So ni adalah National Art Museum. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang saya baru touchdown dekat Milan, Itali. Sekarang local time pukul 8.54 pagi lah. So ni keadaan. Wah, ini dah ramai. So ni lah airport Milan. So sekarang ni saya akan pergi ke hotel untuk letak barang, and then baru kita akan keluar jalan-jalan lah dulu. So sekarang ni saya dalam bas nak ke Basto Arsio. Betul ke tak kata ni. Dia actually plan tadi daripada airport nak naik train, tapi hari ni train driver buat hal mogok, tak tahu kenapa. So kena naik bas, and then daripada Basto Arsio kita akan naik train pergi ke mana sana? Gallarate. Okay. Dari blok. $10.13 kan? Terima kasih. So untuk 3 hari dekat sini saya check in dekat kejiranan ni. Actually saya booking daripada Agoda. Dia punya konsep macam homestay lah dekat Malaysia. Sekarang ni tengah tunggu owner rumah datang untuk bagi kunci dengan bukakan pintu gate ni. Tengah-tengah KLCC Taman.
Jatuh ke? Ambil tangan lah. The power of hand. Sekarang saya ada dekat Central Milan. Baru turun. So kita akan jalan-jalan kat sini. Tengok apa yang ada. Okay, sama dia tengok. So inilah homestay yang saya duduk untuk 3 hari ni. Homestay ni terletak dekat Viagiano, dekat Gallarate area, dekat dengan kawasan saya nak kerja lah. So ni dia punya toilet. Ni dia punya kitchen area. Ni adalah master bedroom dia. Ini bilik nombor 3. Ni bilik nombor 2. Dan ini bilik air yang nombor 2 lah. So keseluruhan je homestay ni agak berbanda untuk duduk. Actually homestay ni buat untuk 5 orang, tapi saya duduk berdua je dengan kawan. So itulah sedikit tentang homestay ni.